Orang Gomusan, tahu dekat tempat Sarawak ni ada Memoya. Menu Memoya dekat Bandar Gomusan ni banyak sangat menarik. Nak tahu menu kepada? Jom ikut Dek B. Kalau korang nak tahu, dekat Memoya Bandar Gomusan ni dia ada buat promo sekarang bermula 6 hari bulan 2 sehingga 26 Februari ni. Diorang ada buat promotion sepenuh 200 cawangan dah dibuka di Malaysia ni. Apa promotion yang ada tu? Jom ikut Dek B. Hai, selamat datang ke Memoya Gomusang. Menu menarik kat sini. Ni kita ada aiskrim, air, waffle, air boba. Yang paling menarik kita ada buy one free one. Buy one free one? Ha-ha. Maknanya beli so, boleh pula so. Betul. Di satu boleh satu lagi. Buy one free one ni sempena 200 outlet. Kita ada 3 pizza, Oreo, strawberry dengan peach. Baby Yoflit ni berharga RM5.50. Kalau gitu kakak buat dekat saya Baby Yoflit Oreo 1. Boleh. Kalau untuk percuma kat nak mana? Kalau percuma saya nak strawberry baby yo. Boleh? Okey, boleh. Ni akak beli tadi, hak ni hak free. Weh, aku yang terjatuh. Sungguhlah, ini bukan scammer, okey? Ni betul-betul rugi kalau korang tak datang. Cuba diorang punya Baby Yo Flip. Jom kita try rasa dia macam mana Untuk Baby Yo Flip ni kita ada 3 flavor. Yang pertama kita ada strawberry punya. Yang kedua kita ada Oreo. Dan yang ketiga yang paling kanak-kanak minat adalah yang Baby Yo Flip Peach punya. Bismillahirrahmanirrahim. This one adalah Oreo. Ini adalah campuran aiskrim vanilla, signature aiskrim diorang dan juga taburan Oreo di atas ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sikit. Korang, betul ke dengan harga RM5 sesedap ini? Korang wajib cuba tau. Puas hati, dia punya Oreo tu rasa lagi crunchy bersama dengan vanila lemak berkrim. Seterusnya adalah Baby Yo Flip Strawberry. Untuk strawberry ni, atas ni dia ada taburan popcorn, caramel dan juga coklat. Bismillah, kita try. Tanpa popcorn kita ambil tanpa popcorn. Macam-macam. Rasa strawberry dia memang sangat-sangat pure. Rasa masam manis. Campur pula dengan aiskrim vanila dia. Memang sangat-sangat best korang. Rasa dia ada lemak, berkrim masam-masam gitu. Kalau korang tak nak yang soft-soft manis gitu, korang boleh ambil yang masam-masam. And jom kita try yang peach punya. Untuk peach ni, campuran aiskrim vanila, peach dan juga cone aiskrim. Bang dia kan harum gitu kan. Patutlah budak-budak suka korang. Rasa dia tak terlampau manis, tak terlampau masam. Tak manis pun korang. Memang rasa berlemak, berkrim. Try sendirilah korang. Egg waffle ice cream. Menu untuk egg waffle ni diorang akan hidangkan korang dengan waffle yang panas-panas dimakan dengan ice cream. Ice cream pula korang boleh pilih sama ada nak flavor strawberry ke coklat ke, ikut pilihan hati korang. Ni version strawberry punya. Lembut. Lembut dah weh. Kalau Gomusan, kalau mu tak mari dari sini tak tahu dah nak kata gapo. Membeli dengan serendah RM5.50 korang dah boleh dapat aiskrim buy one free one. Panas-panas macam ni memang sesuai sangat bila korang datang dekat Memoya Bandar Gomusang ni. Jadi tunggu kawan lagi. Jom mari dekat Memoya Bandar Gomusang sekarang.